Lembaga Tabung Angkatan Tentera dilaporkan sedang mencari pembeli untuk Bostad Plantations Berhad dalam urus niaga bernilai ringgit Malaysia 2 hingga ringgit Malaysia 3 bilion. Antara pihak yang dikatakan berminat termasuk Tradewinds Plantations milik Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari, SD Guthrie Berhad serta sebuah syarikat persendirian. Sumber industri memaklumkan bidaan akhir telah dihantar minggu lalu dan keputusan dijangka selewat-lewatnya penghujung Jun. Bagaimanapun, sebarang keputusan penjualan perlu mendapat kelulusan LTAT, Kementerian Pertahanan dan Kerajaan Persekutuan. Proses ini dikendalikan secara dalaman selepas Bostad Plantations dinyah senaraikan daripada Bursa Malaysia pada Januari 2024. Jika berjaya, penjualan ini bakal menjadi antara transaksi korporat terbesar dalam sektor perladangan tahun ini. Cadangan penjualan kali ini dibuat hampir 3 tahun selepas LTAT dan Bostad Holdings Berhad membatalkan rancangan menjual 33% pegangan dalam Kuala Lumpur Kepung Berhad KLK bernilai ringgit Malaysia 1.15 bilion. Langkah LTAT mempertahankan pemilikan aset strategik itu dilihat menjadi antara faktor utama syarikat milik Bumiputera diberi perhatian dalam proses bidaan kali ini, lapor The Edge.